Bahtera dari pekan singgah berlabuh di Tanjung Kerai. Bingkisan Madani saya hulurkan buat warga Dewan pembuka tirai. Terima kasih pimpinan Dewan, barisan hakim yang berpaksikan keadilan, penjaga masa yang setia dengan detiknya, serta sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Hadirin sekalian, berdiri megahnya saya pada hari ini adalah untuk meneliti sejalur mafhum di bawah mauduk pidato yang berbunyi Bahasa Minda Bangsa Tonggak Malaysia Madani. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lidah melontar hujah, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato ini. Bahasa bukan sekadar lambang fonetik, tetapi ia adalah jelmaan akal budi dan cerminan minda sesebuah bangsa. Apabila kita berbicara, acuan bahasanya mencerminkan ketinggian akal. Warga Dewan sekalian, hujah saya yang pertama, bahasa ialah wadah pembentukan minda bangsa yang berbudaya. Persoalannya, bagaimanakah kita ingin mencorakkan sebuah masyarakat yang kaya dengan nilai ihsan sekiranya bahasa yang kita tuturkan setiap hari lompang dengan kesantunan? Bahasa Melayu kaya dengan falsafah. Apabila kita berbicara, kita dapat lihat bahawa indahnya bahasa Melayu. Hadirin sekalian, hujah saya yang kedua, bahasa kebangsaan merupakan lambang jati diri dan lambang kedaulatan. Negara yang maju tidak akan dipandang mulia jika rakyatnya hilang identiti nasional. Ingat, jangan kita jadi orang yang mengagungkan bahasa asing sehingga kikuk berbicara bahasa ibunda sendiri. Hadirin sekalian, hujah saya yang ketiga, bahasa kebangsaan merupakan tonggak perpaduan dalam acuan Malaysia Madani. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dalam kepelbagaian kaum, budaya dan agama. Apakah magnet yang menyatukan kita? Jawapannya sudah tentulah bahasa Melayu. Apabila seorang anak Melayu, anak Cina dan anak Iban boleh duduk bersama semeja dan berbicara dengan bahasa yang difahami bersama, maka disitulah lahirnya rasa hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada konsep Malaysia Madani. Warga Dewan sekalian, cabaran hari ini, minda anak bangsa yang kini mula diracuni dengan apa? Dengan bahasa rojak dan singkatan bahasa yang keterlaluan sehingga menyebabkan bahasa Melayu tidak dilihat indah di mata dunia.
Di sinilah saya ingin mengingati anda semua supaya kita mestilah memartabatkan bahasa. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ia adalah kompas minda. Bahasa Melayu sangat indah. Kita mestilah mengangkat dan memartabatkan bahasa ibunda kita sendiri supaya negara luar bisa boleh lihat bahawa bahasa kita sangat indah di mata dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl, let me